Okay, hari ni kita nak belajar macam mana kita nak selesaikan differential equations yang jenis Bernoulli equations. Okay, so bila kita selesaikan any soalan yang berkaitan dengan differential equations, kita kena tahulah jenis dia, adakah dia linear ataupun non-linear, adakah dia homogeneous ataupun non-homogeneous. So, in this video, kita akan fokus on only Bernoulli equations. Tapi, Bernoulli equations juga, dia ada ciri-ciri utama dia. So that yang bila korang tengok equation tu, korang boleh detect yang ini sebenarnya adalah Bernoulli equations. Dan korang boleh solve this kind of equations guna this kind of method yang aku akan ajar dalam video ni. Okay, ciri-ciri dia adalah n tak sama dengan 0. Apakah n? N ni adalah dia punya kuasa of y. N tak boleh samakan dengan kosong, N tak boleh samakan dengan 1. So, Bernoulli equations sebenarnya adalah non-linear equations. Apakah yang dimaksudkan dengan linear? Linear adalah apabila kuasa tertinggi dia adalah 1. Bukan kuasa tertinggi dia, kuasa dia hanyalah 1. So, Y sama dengan 1. Ataupun Y sama dengan kosong. That's it. Kalau Y sama dengan negatif 1, dia bukan non-linear. Kalau Y kuasa negatif 2, dia bukan linear. Okay, and then the other one is dia involves only first derivative. First derivative is this one, dy dx. Kalau dia ada d kuasa 2y over dx square, ini bukan Bernoulli. So, bila ada second derivative, kita tak boleh solve the equations guna method yang kita akan belajar dalam video ni. Okay. So, kita move to the next part. Okay. And then kat sini aku dah list outkan semua steps yang kita perlu buat untuk kita selesaikan Bernoulli equations. Okay. Ada step 1, step 2, step 3 dan step 4. Okay. So kalau aku baca je korang takkan faham macam mana nak selesaikan. Kita akan jump straight to the example. First thing first, kita kena identify adakah ini betul-betul Bernoulli equations. So bila kita compare kan, kita ada dy dx, and then yang paling penting adalah y dia ada kuasa 2. So kat sini kita dah ada n. Dekat sini n dia adalah berapa? N dia adalah 2. Kita ambil daripada sini. So n dia adalah 2. First step, kita kena substitute u sama dengan y sama kuasa 1 tolak n. Korang boleh guna apa-apa huruf, boleh guna a, b, c, any huruf, tapi selalunya kita akan guna huruf u lah. So, u, kita akan andaikan u sama dengan y 1 tolak n. N kita berapa? N kita adalah 2. So, u kita sebenarnya adalah 1 tolak 2. Kita selesaikan y negatif 1. So, u adalah y kuasa negatif 1. Kalau kita tulis balik, dia sebenarnya adalah 1 tolak y. Okay. And then, kalau kita bawa y ke atas dan u ke kanan, kita akan dapat y sama dengan 1 per u. Ataupun u negatif 1. Sama saja. Okay. And then, second step, kita kena cari dy dx. So, macam mana nak cari dy dx guna chain rule? Okay. So, dy over dx, bila masuk dia chain rule, kita kena ada 2 term. So, aku akan buat macam ni. Okay. Kita nak cari dy dx. So, kita just tulis dy dan dx kat sini. And then, another variable yang kita ada adalah u. Betul tak? So, kita just tulis je du kat sini dan du dekat sini. Okay. Korang kena pastikan apa yang korang tulis dekat sini sama dengan yang dekat sini. And then, apa yang korang nak cari, korang tulis dekat sini dan di sini. Contoh nak cari dy dx, tulis dy dekat sini and then dx dekat sini. And then this one, korang tulis benda yang sama. Sebab apa? This one, dia akan cancel each other and at the end of the day, kita akan dapat dy over dx sahaja. Okay. Now, apa kita punya dy over du? Kita tak ada dy over du. Tapi kita boleh cari dengan apa?
kita boleh differentiatekan kita punya y in respect to u. So, y sama dengan u negatif 1. dy over du sebenarnya adalah negatif 1 kita bawa ke hadapan. So, jadi negatif 1 terapkan dengan u kuasa tolak dengan 1. So, negatif 1 tolak 1. Kita akan dapat negatif u kuasa negatif 2. Okay. So, kita plug in je dekat sini. U negatif 2 du over dx. Kita tak payah cari du over dx. Kita just tulis balik je du over dx dekat sini. Okay. So, this is our dy over dx. Then, kita dah ada dy over dx. Kita boleh substitute. Kita boleh buat step yang ketiga iaitu substitute dy dx in terms of u. Apa maksud dia? Dalam equation, kita ada y. Betul tak? Contoh, kita ada y. Ni pun kita ada y. Kita punya matlamat adalah kita nak gantikan semua y. Jadi, tinggal dari equation tu tinggal u sahaja. Okay, aku tunjukkan. Dan x kita kekalkan. So, dy dx adalah negatif u yang kita dapat tadi. Du over dx. Okay. Tambah dengan y. Y kita berapa? Y kita adalah u negatif 1. Ataupun 1 over u. Mana-mana boleh. Ke sini aku nak buat u negatif 1. And then x kita kekalkan. Y dekat sini kita ada y sama dengan u negatif 1. Okay, betul? Y u negatif 1. Kalau y kuasa 2, u negatif 1 kuasakan dengan 2. Mesti nak selesaikan ni. Sebenarnya korang boleh darabkan je power ni. So negatif 2 darabkan dengan negatif 1. Kita akan dapat negatif 2 power dia. So u negatif 2. Okay. Now, kita tahu. Okay. Now step 4. Step 4 kita kena tulis balik dalam linear equations. Apa tu linear equation? Linear equations tu kita punya y ataupun dalam kes kita adalah u. Kuasa dia hanya 1. 1 atau kosong tu je. Dia tak boleh jadi 2 ataupun u kuasa negatif 1 tak boleh. Okay, now kita ada. So what we are going to do is kita letak semua yang ada u dekat belah kanan. Itu akan memudahkan kerja kita. So first thing, kita akan darabkan yang ni dulu. U negatif 2 du over dx. So ni kita bawa ke sana. U negatif 2 tolak u negatif 1. And then yang kita ada u ni betul? Kita bawa dia ke sana juga. So ni akan tinggal x du per dx. Lepas tu x kuasa 2 u negatif 2 tolak u negatif 1. Kita akan bahagi dengan negatif u negatif 2. Okay. So y 1 over u negatif 2 sebenarnya adalah negatif u kuasa 2. So aku akan tulis negatif u kuasa 2 kat sini. Negatif u kuasa 2. Okay. Untuk memudahkan kerja kita. So ni darab ni. Negatif darab dengan positif akan dapat negatif x kuasa 2. So bila kita darab negatif u kuasa 2, kita darabkan dengan ni u kuasa negatif 2. Kita kena tambah dia punya power. So 2 tambah negatif 2, kita akan dapat kosong. So u kosong. This one pun sama. Negatif u, negatif darab negatif kita akan dapat positif. So negatif 1 tambah 2. Kita tambahkan power dia. 2 tolak 1 dapat 1. So u kuasa 1. Okay. Nampak tak? Sekarang ni kita punya u hanyalah power 0 atau 1. So bila dia power 0 atau 1, so maksudnya dia adalah linear. Apa kita nak kena buat sekarang? Kita tulis balik dalam standard form. Apa tu standard form?
linear standard form adalah first derivative plus any functions in term of x, and then kita ada y, ataupun dalam kes kita u, sama dengan any functions in term of x. So, matematik kita sekarang adalah kita nak change ataupun, not change lah. Kita nak tulis balik equation ni untuk jadi equation seperti yang ini. Bentuk dia sahaja. Okay. And then, kita jadikan dia du over dx. Kita tengok dekat sini, kita punya first derivative tak ada coefficients. Dekat sini kita ada x. So, apa kita nak kena buat? X ni bawa ke sana. So, daripada darab, dia akan jadi bahagi. Negatif x kuasa 2, u kuasa kosong adalah 1. So, aku tak tulis, tambah u. So, kita kena dengan 1 per x. Sebab bahagi dengan x. And then, du over dx. Negatif x kuasa 2 over x plus u over x. And then, negatif x plus 1 over x u. Okay, so sekarang nak bawa yang ini ke sini. Du per dx minus 1 over x u. Okay, sekarang kita comparekan dengan standard form yang di sini. Sama tak? Kita ada first derivative, kita ada some kind of functions in term of x, iaitu negative 1 over x. Dan kita ada y kat sini, iaitu u kat sini. Dan kita ada function of x juga dekat sini, after the equal sign. Now, this is a linear equation, linear differential equation. This is linear DE. Okay, now after kita ada linear DE, kita kena solve dia dalam linear, guna linear method. What is linear method? Okay, first thing first, bila kita nampak linear differential equations, kita kena tentukan apakah dia punya PX. Now, aku nak korang comparekan these equations and then these equations. Apa kita punya PX? PX kita sebenarnya adalah this one. Negative 1 over x. So, PX negative 1 over x. And then, second, we have to find the integrating factor mu x. Integrating factor, or we call it as mu x. Mu x adalah E integrate of px in respect to x. So we already have the px. We can find the integrating factor. E integrate negative 1 over x dx. Okay. Bila integrate, apakah integrations 1 over x? Integrate of 1 over x is ln x. So korang memang kena ingat, bila nampak je integrations of 1 over x, dia mesti equals to ln x. Dah ada negatif, so kita kekalkan dia punya negatif. So dia jadi negatif ln x. And then, kita boleh naikkan negatif ke sana. Dia akan jadi e ln x negative 1. E dengan ln kita boleh cancel out. Dia akan jadi x negative 1. X negative 1 sebenarnya adalah 1 over x. Okay. Kita dah ada px, kita dah ada mu x. Now, kita boleh guna this formula. Y is equals to 1 over integrating factor mu x, integrate of mu x fx dx. This is the general formula that we can use. Okay. But in our case, it's not y lah. It's actually u. So you can put u equals to 1 over mu x. Our mu is 1 over x. So 1 over x
integrate of mu x 1 over x. Our fx is this one. Okay, you compare this one, our fx is actually negative x. So kita akan tulis negative x lah. Okay. Now 1 over x is x. And then if you cancel this one, you only left with negative 1 dx. So x. Integrate of negative 1 respect to dx become negative x, and then you have plus c because it is the indefinite integrations. You don't have any upper bounds or lower bounds, so you have to put plus c. So u equals to negative x squared plus c. Okay, now this is very crucial. Please don't forget. Jangan lupa gantikan balik kita punya u jadi y. So u kita sebenarnya adalah u 1 over y. This one. U kita adalah 1 over y. So kita just tulis je balik 1 over y. Sebab jawapan dia nak dalam equation yang asal. Equation yang asal kita guna y, bukannya u. U ni hanya kita punya assumption untuk kita solve the equations. So, and y boleh buat ni atas. So, kita punya final answer adalah this one. So, itu saja. Bila korang nampak Bernoulli, first thing korang kena jadikan dia linear. After dia jadi linear, korang boleh solvekan dia guna linear differential equation method. Kita akan recap balik apa step untuk kita solve linear differential equations. First, kita kena write in the correct form, which is first derivative of y ataupun u plus pxy equals to fx. And then find the integrating factor mu x using this formula. E power to integrations of px in respect to dx. And then last but not least, you use this, you plug in all your values inside this formula, and then you get the y. But if you are using Bernoulli and you are currently dealing with u, don't forget to substitute the u back in terms of y. Like this, u is actually equals to 1 over y. And that's it. Thank you for watching.